Ada sos di belakang. AI tak salah. Macam tanya AI kan, AI mempercepatkan. Sama juga macam kita Google juga. Google pun sama je. Kita Google, kita cari juga maklumat tu dekat internet. Audit tu terusnya kita buat selepas ada kes. Sebelum kes berlaku pun kena ada audit dalaman untuk sentiasa check. Macam Jabatan Kerajaan juga ada audit daripada AG, Jabatan Ketua Audit Negara, yang akan check semua prosedur-prosedur kita betul tak betul. Okey. Kalau kita rasa memang betul lah kan, kalau ikut kita kan. Tapi kalau ikut audit kata tak betul. Okey, prosedur dia. Ada prosedur-prosedur yang sesuai prosedur tu dilangkau, di skip. Contohnya kalau macam bab tender, proses-proses yang tender, kalau pemilihan tender ni ada dalam 12 step pemilihan untuk tapisan dia. Kalau dibayar dia akan skip lah. Ada banyak benda tu. Okay. Sebab tu perlukan audit dalaman atau audit luar untuk check balik. Okey. Tak ada kot saya rasa. Kalau ada lagi saya akan terangkan lagi. Saya banyak sebenarnya tapi saya tak habis sejam ni. Lu dah berapa jam lama masa? Kita free. Okey. Alright. Saya pergi ke soalan kedua. Bagi pandangan tuan lah kan, etika dengan integriti ni perlu dipelajari secara formal ke ataupun cukup dengan pendidikan dari rumah ataupun masyarakat je? Macam contoh kalau kat universiti kan kita ada subjek. Okey. Pada pendapat saya lah dan pengalaman saya, benda ni perlu kedua-duanya. Kedua-duanya. Dia bukan satu side atau dua side. Macam sebelum ni, kalau macam sebelum kita masa kecil-kecil dulu kan, kalau belum pergi sekolah lah, kalau macam kita mencuri ke barang orang ke, curi buah